Apa khabar semua? Harap korang semua sihat. Hari ini saya nak review satu filem seram fantasi dari India yang bertajuk Tumbad yang ditayangkan pada tahun 2018. Filem ni mengisahkan tentang seorang dewa yang telah dilupakan dan disumpah oleh ibunya sendiri kerana sifat tamak yang melampau. Tapi persoalannya, dalam zaman ini masih adakah orang yang sanggup menyembah dewa tersebut demi kekayaan? Dan apakah sumpahan itu masih menghantui sesiapa yang tamak? Jom kita sama-sama tengok jalan cerita Tumbad, sebuah filem yang penuh dengan misteri, seram dan pengajaran tentang akibat ketamakan. Dalam opening scene, kita nampak patung Dewi Buhi. Dialah Dewi yang mampu menghasilkan emas tanpa berhenti dari tangan kirinya, manakala tangan kanannya pula mengeluarkan beras tanpa had. Bukan itu sahaja, dalam rahim Dewi Buhi juga lahir beribu-ribu dewa. Malah seluruh alam semesta juga dikatakan wujud dalam rahimnya. Sebelum semua dewa itu dilahirkan, Hasta merupakan anak pertama Dewi Buhi. Sebab itulah Dewi Buhi sangat menyayangi Hasta. Tapi Hasta pula ambil kesempatan atas kasih sayang ibunya. Dia berjaya merampas semua emas daripada Dewi Buhi kerana tamak. Namun, bila Hasta cuba mengambil beras pula, semua dewa dan dewi terus bangkit menghalangnya. Peperangan besar pun tercetus antara Hasta dengan para dewa. Akhirnya Hasta tewas dan hampir mati. Pada saat akhir, Dewi Buhi menyelamatkan nyawa anaknya, tetapi dengan satu syarat yang sangat berat. Mulai hari itu, seluruh manusia akan melupakan kewujudan Hasta. Tiada siapa lagi dibenarkan menyembahnya. Namanya dipadam daripada sejarah dan dia dihukum untuk terperangkap di dalam rahim ibunya selama-lamanya. Lepas itu, cerita terus lompat ke era sekitar tahun 1900. Pada zaman ini, ada beberapa orang yang berjaya menemui kewujudan Hasta dan mula menyembahnya dengan membina sebuah kuil di Tumbad. Bila para dewa tahu perkara ini berlaku, mereka terus menurunkan sumpahan ke atas Tumbad. Sejak hari itu, hujan turun tanpa henti di kawasan tersebut, seolah-olah tempat itu dikutuk selama-lamanya. Dalam satu babak, kita nampak seorang wanita sedang berdiri di depan sebuah istana lama yang sudah usang. Bila dia masuk ke dalam, ada seorang lelaki tua sedang duduk di situ. Dari cara mereka berdua, nampaknya wanita itu menjaga lelaki tua tersebut. Mereka juga mempunyai dua orang anak lelaki. Pada masa yang sama, dua beradik itu sedang berada di rumah. Tiba-tiba mereka terdengar suara seseorang membebel dengan suara yang menyeramkan dari dalam sebuah bilik. Anak sulung yang bernama Dinayat terus berkata mereka perlu hantar makanan kepada nenek sebelum malam menjelma. Mereka pun masak nasi dan dengan penuh ketakutan membawa makanan itu ke bilik nenek. Tapi belum sempat masuk, ibu mereka datang dan terus memarahi mereka. Dia mengambil semula nasi itu dan menyediakan makanan yang baru sebelum perlahan-lahan membawanya ke bilik nenek. Nenek itu berkata dengan suara yang, "Aku tak nak harta itu." Mendengar kata-kata tersebut, ibu Dinayat terus berpesan, "Cepat tidur, kalau tak tidur, Hasta akan datang." Lepas dengar perkataan tu, nenek terus tertidur. Tak lama lepas tu, lelaki tua tadi pun meninggal dunia. Dari situ kita tahu sebenarnya nenek tu ialah isteri kepada lelaki tua daripada keturunan raja. Tapi ibu Winik memang dah tak sanggup nak jaga nenek tu lagi. Satu hari, adik Winik panjat tembok luar rumah sambil berbual dengan abang dia. Tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh. Darah terus mengalir dari kepala dia. Ibu mereka pun kelam kabut bawa adik Winik ke tempat rawatan. Tinggalkan Winik seorang diri di rumah. Masa Winik berdiri depan bilik nenek dia, tiba-tiba kedengaran suara nenek panggil perlahan. Memang seram. Bila Winik masuk, nenek minta dia bawakan makanan. Masalahnya, Winik dah lupa ayat yang ibu dia selalu guna untuk tidurkan nenek tu. Dalam keadaan panik, dia berlari ke dapur nak cari makanan, tapi beras langsung tak ada. Tiba-tiba, nenek muncul dekat belakang. Dia terus ikat kaki Winik dengan rantai dan heret dia sambil cakap dia nak makan Winik. Memang babak ni buat kita rasa cemas gila. Winik menjerit ketakutan. Nasib baik, saat-saat akhir dia teringat ayat yang ibu dia pernah ajar. Dia terus jerit, "Nenek, tidur. Kalau tak tidur, Hasta akan datang." Lepas dengar nama Hasta, reaksi nenek terus berubah dan suasana jadi lagi menyeramkan. Lepas tu, ibu Winik pun balik ke rumah. Dia memang hancur sebab anak bongsunya dah meninggal dunia. Akhirnya dia buat keputusan untuk tinggalkan Tumbad bersama anak sulungnya tanpa bawa nenek sekali. Tapi Winik masih tak dapat lupakan cerita pasal harta karun emas tu. Dia cuba pujuk ibu dia supaya tanya nenek tentang lokasi sebenar treasure tu. Ibu dia terus larang dan cakap, "Jangan sesekali pergi tempat tu. Emas yang kita ada sekarang ni pun datang daripada lelaki tua." Sambil cakap macam tu, ibu dia tunjuk sekeping shilling emas yang ditinggalkan oleh lelaki
lelaki tua tersebut. Walaupun dah diberi amaran, rasa ingin tahu Winnie masih kuat. Beberapa tahun kemudian, Winnie dah pun dewasa. Dia kembali semula ke Tumbat dan masuk ke rumah lamanya yang dah lama ditinggalkan. Rumah tu memang nampak menyeramkan, gelap, usang dan dipenuhi sarang labah-labah. Bila dia masuk ke bilik nenek dia, memang terus terkejut. Badan nenek terbaring di atas lantai dan dari badan dia tumbuh sebatang pokok besar. Yang paling mengerikan, jantung nenek terkeluar dari badan tapi masih lagi berdegup. Walaupun keadaan dia macam tu, nenek masih hidup. Winnie terus tanya pasal harta karun emas yang dia cari selama ni. Tapi nenek bagi amaran keras supaya dia jangan sesekali pergi ke tempat tu kerana ia sangat berbahaya. Namun Winnie memang berkeras nak tahu rahsia tersebut. Sebelum beritahu apa-apa, nenek ada satu permintaan terakhir. Dia minta Winnie bakarkan tubuhnya supaya dia akhirnya dapat berehat dengan tenang. Winnie pun bersetuju. Lepas dapat tahu rahsia harta karun daripada nenek tu, Winnie terus pergi semula ke Istana Usang di Tumbat. Dia mula cari balik laluan yang dah lama hilang. Selepas beberapa bulan menggali terung, akhirnya dia jumpa satu pintu rahsia yang dihiasi ukiran Dewi Buhi. Inilah laluan untuk masuk ke tempat simpanan emas. Memang Winnie rasa gembira gila bila berjaya jumpa tempat tu. Sebelum tu, dia tunaikan permintaan terakhir nenek dengan membakar mayatnya. Lepas balik ke rumah, Winnie berjumpa dengan Raghav, seorang lelaki yang terlibat dalam kegiatan penyeludupan di kawasan tu. Winnie bagi satu ketul emas kepada Raghav sebagai pertukaran duit untuk selesaikan semua hutangnya. Raghav memang pelik macam mana Winnie boleh dapat emas yang begitu tulen, tapi Winnie langsung tak nak kongsi rahsia tu. Bermula dari hari itu, setiap minggu Winnie akan pergi ke Tumbat untuk ambil emas. Isterinya pula selalu sediakan tepung untuknya, walaupun dia sendiri tak tahu kenapa suaminya perlukan tepung tu. Setiap kali sampai di Tumbat, Winnie akan turun ke dalam terung menggunakan tali. Lepas berjaya keluar dengan emas, dia akan terus berjumpa Raghav untuk tukarkan emas tersebut kepada wang. Dari situlah kekayaan Winnie mula bertambah sedikit demi sedikit, hasil daripada rahsia yang hanya dia seorang tahu. Raghav pula makin hari makin kehabisan duit. Masa dia tengah berjalan, dia terserempak dengan seorang pegawai British yang tanya pasal Winnie. Pegawai tu bagi tahu Winnie dah berjaya dapat satu kontrak OPM. Dia siap cakap, kalau ada modal yang cukup, memang kontrak tu boleh hasilkan banyak duit. Raghav terus rasa tak puas hati sebab memang itu impian dia dari dulu. Disebabkan tu, dia mula berbaik-baik dengan keluarga Winnie. Dia cuba pujuk Winnie supaya jadi partner dalam bisnes cari emas tu dan cuba korek rahsia macam mana Winnie dapat emas tersebut. Tip Winnie langsung tak nak buka mulut. Beberapa hari kemudian, Raghav bawa seorang wanita yang cantik ke rumah Winnie untuk dijadikan pembantu rumah. Winnie tak kisah dan terus terima perempuan tu bekerja, tapi isteri dia dari awal lagi rasa tak sedap hati. Pada satu malam, pembantu rumah tu panggil Winnie secara senyap-senyap. Bila Winnie datang, perempuan tu beritahu, Raghav yang suruh saya pastikan awak jangan keluar rumah selama 2 hari. Lepas dengar ayat tu, wajah Winnie terus berubah. Masa tu dia mula sedar, mesti Raghav sedang merancang sesuatu yang besar di belakang dia. Dalam scene yang lain pula, kita nampak Raghav dah sampai dekat Tumbat, betul-betul depan Istana Usang tu. Masa ni dia dah tahu Winnie selalu datang ke situ untuk ambil emas. Tak lama lepas tu, Winnie pun muncul. Dia buat macam tak nampak langsung Raghav, seolah-olah semuanya normal. Di depan mata Raghav, Winnie mula buat persiapan. Mula-mula dia buat satu patung daripada gandum, kemudian letakkan patung tu dalam sebuah mangkuk sebelum menurunkannya ke dalam perigi. Raghav hanya memerhati dari jauh. Selepas itu, Winnie turun ke dalam perigi. Beberapa minit kemudian, dia naik semula sambil membawa beberapa keping emas. Lepas Winnie beredar, Raghav terus ambil peluang masuk ke dalam perigi. Di bawah sana, dia jumpa sebuah peti besar yang mempunyai ukiran Dewi Buhi. Bila peti itu dibuka, ada satu laluan gelap dengan cahaya kemerahan yang menghala ke dalam. Tanpa berfikir panjang, Raghav terus turun menggunakan tali. Sebaik saja masuk, dia terus terkejut. Tempat tu nampak sangat mengerikan. Dinding dan sekelilingnya kelihatan seperti organ manusia yang masih hidup, dipenuhi warna merah seolah-olah berada di dalam rahim gergasi. Kemudian Raghav ternampak mangkuk yang Winnie gunakan tadi. Dia buka mangkuk tu dan nampak patung gandum masih berada di dalamnya. Tapi tiba-tiba, kedengaran satu jeritan yang sangat kuat. Belum sempat dia faham apa yang berlaku, sesuatu terus menarik Raghav dengan pantas ke arah kegelapan.
Lepas tu, Winnie masuk semula ke dalam rahim Dewi Buhi. Tapi kali ini dia terus terkejut bila nampak badan Raghav yang masih hidup dah hancur melekat pada dinding rahim. Tanpa buang masa, Winnie terus bersedia. Dia buat bulatan menggunakan gandum sebagai pelindung. Lepas tu, dia keluarkan patung kecil yang diperbuat daripada gandum sebagai umpan. Tiba-tiba, muncul satu makhluk yang sangat menyeramkan. Rupanya seakan-akan seorang putera dengan tangan dan kepala disaluti emas. Tapi seluruh badannya hangus terbakar dan berlumuran darah. Inilah Hastar. Winnie sengaja tak bagi makanan kepada Hastar. Disebabkan terlalu lapar, Hastar terus mengamuk. Dia pergi ke arah badan Raghav, lalu merentap tangan Raghav hingga putus dan menghancurkan tubuhnya dengan begitu mudah. Tanpa berlingah, Winnie terus membaling patung gandum itu jauh. Hastar yang terlalu lapar terus mengejar patung tersebut. Pada saat itu, Winnie mengambil peluang. Dia pergi ke belakang Hastar, membuka kain yang menutupi bahagian belakang badannya dan tiba-tiba bertimbun-timbun shilling emas keluar. Winnie terus mengaut sebanyak mungkin emas secepat yang boleh. Selepas itu, dia segera membakar badan Raghav sebelum melarikan diri keluar dari rahim tersebut. Jadi, inilah rahsia harta karun yang selama ini Winnie curi dari rahim Dewi Buhi. Tahun demi tahun pun berlalu. Winnie semakin tua dan keadaan badannya dah tak sekuat dulu. Dia dah tak mampu nak turun dan naik menggunakan tali seorang diri. Sebab itu, dia mula melatih anaknya untuk mengambil alih kerja tersebut. Disebabkan terlalu banyak harta yang dikumpul, perangai Winnie pun semakin berubah dan makin tamak. Bila anaknya cakap dia dah bersedia untuk mengambil emas, Winnie terus mengajaknya pergi ke Tumbat. Sepanjang perjalanan ke Tumbat, semasa Mera memandu kereta, Winnie mula menceritakan kisah Dewi Buhi, Hastar dan sumpahan yang dikenakan ke atas Hastar. Sebaik saja mereka sampai di Tumbat, Winnie mengajak anaknya cara membuat patung daripada gandum. Selepas itu, mereka masuk semula ke rahim Dewi Buhi. Anak Winnie terus membuat bulatan menggunakan tepung gandum sebagai pelindung. Anaknya pun bertanya, "Ayah, kenapa kita guna gandum?" Winnie menjawab, Hastar berjaya curi emas daripada ibunya, tapi dia tak pernah dapat bijirin. Sebab tu, gandum adalah kelemahan dia. Anaknya mula berasa takut lalu bertanya, "Macam mana kalau Hastar muncul?" Winnie pun menjawab, "Jangan takut. Hastar hanya akan keluar bila patung gandum dikeluarkan dari mangkuk." Tiba-tiba anaknya berkata, "Ayah, saya dah bawa patung gandum sekali." Sambil berkata begitu, dia mengeluarkan patung gandum dari dalam bajunya. Winnie terus terkejut. Dalam sekelip mata, Hastar muncul dan hampir membunuh anaknya. Winnie terus menyelamatkan anaknya sebelum membaling patung gandum itu jauh. Hastar tanpa berlingah terus mengejar patung tersebut untuk memakannya. Ketika Hastar sedang leka, anak Winnie pula pergi ke belakang Hastar dan mula mengutip shilling emas tanpa henti. Nampak sangat dia dah mula tamak dengan harta tersebut. Winnie yang melihat keadaan itu terus menarik dan memaksa anaknya keluar dari rahim Dewi Buhi. Sebaik saja mereka berjaya keluar, Winnie terus memarahi anaknya kerana hampir menyebabkan mereka berdua terbunuh. Lepas kejadian itu, Winnie bagi sekeping shilling emas kepada anaknya sebagai ganjaran. Pada suatu hari, anaknya bagi satu idea. Dia kata, "Daripada kita ambil shilling emas satu-satu dari belakang Hastar, apa kata kita curi sekali kain yang menutupi badan dia?" Winnie terus balas, "Itu bukan idea yang bagus. Dalam kain tu bukannya ada banyak sangat emas." Tapi anaknya tak mengalah. Dia kata, "Kalau kita bawa banyak patung gandum, senanglah kita ambil kain tu." Winnie pun fikir sekejap dan akhirnya bersetuju dengan rancangan anaknya. Mereka pun membawa banyak gandum ke Tumbat. Di situ, mereka membuat banyak patung gandum sebelum turun semula ke rahim Dewi Buhi. Sebaik saja semua patung gandum dikeluarkan, sesuatu yang tak dijangka berlaku. Bukan seekor Hastar yang muncul, tetapi berpuluh-puluh Hastar terus keluar dan mengepung mereka berdua. Memang mereka berdua terkejut. Tak sangka rancangan itu bertukar menjadi mimpi ngeri. Winnie terus membaling semua patung gandum ke arah yang berbeza. Semua Hastar terus berebut dan bergaduh sesama sendiri untuk mendapatkan patung-patung tersebut. Pada masa itu, Winnie sedar mereka mungkin dah tak mampu keluar dari tempat itu bersama-sama. Dia terus mengikat semua patung gandum yang masih ada pada badannya
untuk mengalihkan perhatian semua Hastar. Semua Hastar terus mengejar Winnie. Bila mereka terkena bulatan tepung gandum, tubuh mereka terus hancur dan bertukar menjadi habuk. Beberapa minit kemudian, semuanya kembali senyap. Anak Winnie pun keluar semula untuk mencari ayahnya. Tiba-tiba dia terdengar satu suara memanggilnya. Bila dia menghampiri, dia nampak keadaan Winnie dah berubah macam mayat hidup. Sumpahan Hastar akhirnya terkena pada ayahnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Winnie menghulurkan kain yang penuh dengan shilling emas kepada anaknya. Tapi anaknya enggan mengambilnya. Sambil menangis, dia berkata, "Tidurlah, ayah, nanti Hastar akan datang." Winnie pun menutup matanya buat kali terakhir. Anaknya terus membakar mayat ayahnya. Pada saat itu, anaknya benar-benar menyesal dengan rancangan yang dicadangkannya. Dia keluar dari istana usang itu, kemudian menutup pintu istana sekuat-kuatnya supaya tiada siapa lagi akan masuk dan menjadi mangsa sumpahan tersebut. Terima kasih sebab sudi menonton video cerita Layar sampai habis. Kalau korang enjoy video ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share kepada kawan-kawan supaya lebih ramai boleh support channel ni. Kalau ada muji yang korang nak saya review lepas ni, tinggalkan J di ruangan komen. Siapa tahu, mungkin video seterusnya adalah cadangan daripada korang. Jumpa lagi dalam video akan datang.